Dia gini, macam kenapa Luqman tak release lagi? Bukan sebab Faik juga. Bukan kata sebab Faik mix sini jadi Luqman tak release lagi. Luqman function. Dia gitu. Sebab tu dia kena kecang sebab pancet. Racun ni kena. Tak boleh racun. Semua dia saya better yang idea yang kedua tu. Sampai batch keempat baru select. Tapi masalah dia orang kena pegang YouTube. Apa dia? Dia orang kena pegang YouTube. Kenapa nak pegang YouTube? Tak payah. Saya dulu ambil masa 3 bulan. Senior waktu zaman saya 3 bulan 4 bulan baru dapat YouTube. 4 bulan. 4 bulan baru dapat pegang YouTube. Mana tu tiba dapat YouTube? Macam mana? Itu atas abang. Nanti aku fikir esok masuk kerja Masuk kerja ke? Awak tak tahu lah Mui. Oh ya, hari Khamis ingat hari Rabu. Lupa. Lama sangat cuti. Saya dia yang paling saya lama nak masuk office. Masuk office abang dia. Saya konten banyak abang senior yang banyak berkonten saya seorang tengok tak percaya. Dah 2 bulan dah. Revenue tinggi. Aja beritahu. Oh, revenue tinggi lah. Ya, tahu lah. Cuma apa ni revenue tinggi apa pun? Dia baru dapat konten. Dapat konten? Yelah bulan lepas. Bulan lepas. Dia cakap apa dah saya senior. Tengok je. Ni je. Bulan ni. Aisyah pun berkonten. Lebih kurang saya berkonten. Dah babi view. Lebih kurang saya 3, 4, 5, 6 konten tapi dapat banyak tu. Alah. Itu biasa je. Ryan tak masuk AI ke? Ryan tak apply lah. Apa dah satu lagi? Apa? Aslah. Tapi kalau nak ikut ke abang, Soda kiranya fight dengan tele sementara ke? Soda fight tele sementara ke? Betul lah. Fight sementara. Fight sementara. Fight memang fight sementara. Sebab mau nak lawan view Makosha memang jauh lah. Jauh lah. Tapi maintain. Tapi kalau setakat nak lawan view Ai Mana dengan Milo memang duduk atas lagi lah. Untuk Asus pun Asus tinggi lagi. Ya, itu sudah lawan dah. Tapi tak tenggelam lah maksudnya. Ada sementara pun. Ya, Alhamdulillah. Yang tenggelam tengah main true ni. Tengok main true. Sayang 5 minit boleh? Dia nampak macam Abang Ali baru keluar pada hospital. Nampak macam insaf sikit muka dia. Tengok nampak macam insaf. Dia buka apa-apa keluar nampak macam insaf sikit. Macam baik dia nampak. Kau tak insaf macam mana aku 7 hari 8 hari aku duduk baring tahu tak? Ya tu nampak tasbih tu. Dia tak ada tegur depan-depan. Ada tasbih lah. Alhamdulillah. Itu saya dah start macam dah ada. Aku tak tahu apa aku tasbih lah. Okay. Fikir lah. Nak bangun susah. Yelah itu betul lah. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu ni esok ni partner tau. Dia partnership lah esok. Oh iya ke? Yelah. Tapi memang dah hari kan. Sebab akak itu cakap dah tak ada apa-apa. Mak kan nak release dah tau. Saya tak tahu. Betul? Dah habis lah masa. Faham? Tapi tengok macam mana. Sebab abang masuk batch tu tak tahu lagi lah. Apa bulan ni? Ini 10 lah. Apa yang 10? 8. Mungkin belah kot. Belah-belah masuk. Belah.
Ya. Calon ada calon. Jalur yang korang pilih hari tu lah. Itu random pilih tu. Calon abang tak tengok sendiri. Tak tengok lagi. Aku tengok ada few yang aku tengok. Cuma takut sangat lah. Macam contoh, ada satu ni follower tinggi gila. Follower lebih tinggi pada aku. Abang tutup mata lah, anggap beli je. Kalau satu macam follower tu tinggi pada abang, anggap dia belilah. Buat aku bukan rasa tersaing ke apa semua. Rasa macam takut pula. Saya cakap, ini dah masuk buat apa ni? Ke saja apply lah gitu. Faham. Macam ke kau saja test market je lah gitu. Tapi ada lagi yang apply bagi saya, ada yang bagus. Oh my god. Everyone tu war. Dah. Tu kira BSP. Bodoh Itu. Ikmal abang Luqman bila release? Luqman tak release. Tahu Luqman tak tahu. Tanya saya, tanya lah abang. Tanya aku apa. Siapa tanya? Orang tanya Luqman bila nak release. Oh, Luqman belum pasti. Dia gini. Macam kenapa Luqman tak release lagi? Bukan sebab Faik juga. Bukan kata sebab Faik mix sini jadi Luqman tak release lagi. Luqman function. Dia gitu. Sebab tu dia kena kecang sebab function. Kalau orang tak kena kecam, tak function lah. Kalau dia tak kena kecam, tak ada benda baik yang dia buat, tak ada benda buruk yang dia buat. So maksudnya dia tak function lah, tak ada orang cakap pasal dia. So that's the thing. Luqman ni dia gitu. Dia ada benda yang best dia. Luqman ni. Kan saya cakap Luqman ni best lah. Dia karakter dia best lah. Mungkin dah nak kerana tak semestinya setiap orang tu suka lah. Tapi at least dia boleh mewarnai saya punya content. Bagi saya okey. Betul lah. Kanda tanya apa? Apa benda dia cakap ni? Kanda tanya apa? Kanda tanya abang kalau ada post video malam ni. Malam ni tak ada, esok ada. Ada je hari ni kalau korang nak saya post. Tak betul. Post tu dekat YouTube Kanda lagi. 1.5 lagi. Kena post. Kau ingat konten debat? Ingat debat tu. Konten debat. Konten debat tu best lah sebenarnya. Memang best. Aku tak post ni sebab aku demam. Oh iya ke? Lepas tu aku tak ingat. Lepas tu ingat tu kan dah masuk hari baru yang akak shoot tu. Biar dulu tak payah. Hold lah dulu. Tapi boleh je konten tu lagi. Ya ke? Atau tak payah post lah. Post kat YouTube saya. Nama saya Nurdam Yahya, berumur 24 tahun dan tinggal berasal dari Shah dan Selangor dan korang panggil saya Mulu. Konten Bila berada di belah kanan saya dan siapa rasa Asal dia? Lupa nak flip kamera. macam mana nak flip siap? Tu tekan bawah tu. Encik. Oh ni. Nak. Okey, korang pilih nak post kat konten YouTube Alif ke YouTube saya? Yang dua lah kau. Ni konten ni, dia debat ni, konten debat ni. Tadi sementara semua duduk kat depan. But setiap orang lah. So maksudnya AIT akan pilih dia layak tak dekat sini ataupun dia tak layak. So dia orang kena debat lah. Ada yang pilih dia orang layak kat sini, ada yang pilih tak layak. Semua tak layak. Pun tak layak. Post okey. InsyaAllah malam ni saya post. Saya lupa nak post konten ni. Boleh lah. Adalah juga konten untuk post. Dapat lah sikit-sikit. Saya dah hantar bunga itu. Jangan lama-lama tak post. Review ni turun. Saya dah start naik sekarang ni. Sebab saya kejar. Oh dia tak boleh tu lah. Saya sekarang ni sekejap lagi nak post konten lagi. Esok nak post konten lagi. Alhamdulillah. Cakap memang target superstar lagi lah tahun ni. Confirm lah. Saya akan pasti confirm dapat lagi sekali. Nak dapat 30,000 lah. Oh, 30,000 tahun ni? 30,000 tahun ni. Boleh, 30,000 okey. Sebab waktu tu boleh bawa duit tu pergi umrah nanti. 20 ke 30 kan? Fikir-fikir. Macam besar kat tu. Okay. 20 ke 30? 20-30? 30 lah kalau okey. 20-30 lah. 20-30. Sebab kalau saya menang pun, kalau contoh kalau saya menang pun. Kalau kau menang 20. Sebab kau dah menang tahun lepas. Aduh. 20-30.